Okay guys, ini 25 hari bulan. Semalam 24 hari bulan kita dah ride. Yang ni ride dekat je ni. Ada member baru lepas buat motor. Dia nak minta test, teman dia test kat highway. Ni dia nak test motor dia. Kita pergi test dekat highway WCA. Kita nak teman kau balik lah. Okey lagi bantu betul Ustaz. tak payah. Kita dah set dah. Aku dah buat poster, tak boleh. Poster dah keluar. Kita tinggal pasal balik dengan seorang kan. Pak, siapa kau tu, Pak? Kita nak lepak dekat Pantai Remeh Jeram. Video ni pendek je kot. Ride tak jauh, dekat je. Okay guys, jumpa nanti. A few moments later. Mari kawan-kawanku semuanya ke pantai untuk menghiburkan hati yang sedang duka lara. Di pantai yang menarik dari pandangan mata, menjadi tumpuan muda-mudi di senja hari. Oh hari, unggas berterbangan di sekeliling pantai, bertambah menarik dari pandangan mata. Bayu yang berhembus menyegarkan di jiwa, membuahkan hati duka menjadi riang. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Oleh itu janganlah selalu kau bersedih, hiburkanlah hatimu di masa kau di sana. Nikmatlah keindahan yang dijadikan Tuhan, agar hidupmu sentiasa gembira dan ketawa. Unggas berterbangan di sekeliling pantai, bertambah menarik dari pandangan mata. Bayu yang berhembus menyegarkan di jiwa, membuahkan hati duka menjadi riang. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Unggas berterbangan di sekeliling pantai, bertambah menarik dari pandangan mata. Bayu yang berhembus menyegarkan di jiwa, membuahkan hati duka menjadi riang. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Kau sentiasa aku cinta, kau sering bermain di mata. Wajahmu yang ayu membuatku rindu, tak dapat ku
sejati. Apakah ini tidak berarti cintaku padamu seluas langit biru, buktiku kasih padamu. Cintaku padamu seluas langit biru, buktiku kasih padamu. Ku kan setia padamu, ku kan taat padamu. Janganlah engkau bimbang, janganlah engkau ragu. Zuraini, ku tak lupa janji kita berdua yang terbina sekian lama. Kini aku terpaksa pergi meninggalkan dirimu. Ku akan berbakti, pasti ku kembali padamu, oh Zuraini. Ku akan berbakti, pasti ku kembali padamu, oh Zuraini. Setia padamu, ku kan taat padamu. Janganlah engkau bimbang, janganlah engkau ragu. Zuraini, ku tak lupa janji kita berdua yang terbina sekian lama. Kini aku terpaksa pergi meninggalkan dirimu. Ku akan berbakti, pasti ku kembali
21. Okay guys, kita dah sampai di Pantai Remis. 20 pula. Kita lepak, kita dah makan kat Pantai Remis. Pakai 2018 ni. Ha? Semua pakai 2018. Order. Saya nak nasi putih. Ikan kembung masak merah. Kalau nak beli ikan kena pilih sana kan. Dia ada masak-masak ni ke? Dia bakar je. Oh, bakar. Sotong tentang udang, dia ada masak ini dengan Ada mana lagi ikan kan? Oh, lain cikang. Okey, saya pun. Tak ada. Aduh, saya daripada jauh tak nak makan lagi cikang tu. Okey, kita apa? Malas sampai Tanjung Malim cari tak jumpa. Nasi goreng ada? nasi segera ada. Kalau kau nak pergi ikan ke apa sotong, pergi belakang tu. Aku tak makan seafood. Oh, Ikan je yalah. aku makan. Ikan masalahnya dia bakar je, dia tak ada masak tiga rasa. Dia bakar je. Tak ada kan? Tiga rasa. Saya nak makan ni je lah. Ni nasi goreng apa ni? Ayam? Ha. Nasi goreng ayam tu dah. Ha? Nasi goreng ayam dah habis. Yang lain ada. Alamak, Kau ni sebut ayam dah habis. Aku baru sebut lagi dah habis. Nasi goreng udang. Udang. Ha. Air teh ais. Mangkuk lah. Nasi goreng cili api lah. Nasi goreng cili api dengan telur bistik. Telur bistik tak ada. Ada telur mata juga dah ada. Kita dekat makan kedai tepi sungai, tepi laut. Sotong masak merah. Tapi ni ada. Sotong pun sama kena pilih belakang. Ha. Dia ikan yang paling kecil ikan apa? Ikan paling kecil mampu. Oh, Pergi lah tengok macam sana. aku pun tak tahu ikan apa. Tapi saya nasi goreng cili api lah. Nasi goreng cili api. Nasi goreng seafood dah. Dengan udang je. Siapa poster apa ya? Tiga orang je. Nasi goreng udang. Tiga orang je. Tadi tak jadi. Dia biasa lah dia. Tiga orang pun jadi jauh-jauh. Kalau ni kena order sana tak? Ah, ini boleh order sini. Tapi lala kat ni. Yang lain ada. Memang lawak lah. Kau memang lawak lah. Lah makan lah. Kurang makan. Tapi saya nak telur dadah. Telur dadah juga. Sambal belacan lah. Saya betul betul. Sambal belacan. Nasi tak ada. Sambal apa yang ada? Tambah kicap. Bagi kicap. Bagi sambal. Ni boleh order sini. Sambal kicap lah. Tak boleh juga. Ah, sama. Belakang. Kita pergi tengok lah Jaman. Order sana lah. Aku dah lah. Puli aku dah, belting aku dah naik dah tu. Dia dah naik dah tu. Maknanya sekarang ni okey dah tu. Roller tu. Ni dapat. Sebab dia tak gegar. Dapat Tak cepat 7 ke 48? 47. Dia dah sampai 148 dia turun balik. 147. GPS tadi 145.4. Kau GPS. GPS aku rekod GPS tadi 145. So maknanya meter kau dah 145.4. 1.5 lebih lah. 149 lah. Dia beza 4 je. 4. Tapi masa ada sekali tu yang kita tengah aku cucuk kau tu kan. Kau dah depan sikit. Dia ni jauh dah. Dia ni dah jauh dah. Dua kali. Dia dah jauh dah. Mangkuk betul lah dia. Mangkuk apa dia pakai aku tak tahu lah. Oh, sampai dah. Bangkit. Aku ada air apa lah? Aku tak tahu ada air ni. Itulah Tapi- apa kita orang test. Memang jalan Jalan. terpadu lah. Jalan dia mencabar. Terpadu lah dan tak ada lubang. Dia mencabar, kejap naik, kejap turun, angin Dia semua memang lagi. test. Dan yang paling bagus sekali, angin ada tapi motor aku tak tak ada. Dia tak ada benda tu. Itu yang unik tu. Itu yang maksudnya dia kayu lagi lah kan. Okey dah tu. Memang okey dah tu. Sekarang ni bab kata Mujahid kata tadi roller je. Roller tu maksudnya tengok cara bawa dia kata. Kau tadi ujung tak mengerang kan? Tak ada. Dia cantik, dia hidup pergi, dia hidup. Mengerang boleh rendahkan lah. Cumanya sekarang ni aku punya timing, aku punya RPM. Memang lepas buat dia akan rendah. Dia akan Dia rendah. rendah. Maksudnya aku perlu RPM tinggi. Kau kena turunkan lagi lah brother. Semua pakai 2018. Aku rasa aku macam tak nak kacau je yang dia punya setting ni tau. Aku cuma nak ubah je. Kalau Kau ubah yang sikit-sikit tu je. 18 aku jadi 17. Maknanya kedudukan aku maintain tu. Aku cuba nanti.
Tapi 23 confirm kan tak boleh pakai dah ni. Ya. Tak boleh. Lepas buat buli dah tak boleh lah. Lah, tak boleh. Berat tak boleh pakai dah. I see. Aku paling berat 21. Dia dah memang macam tu. Dah buat pulih dah lain. Aku tadi RPM sampai 9 je. Itu aku nak RPM tinggi. Maknanya bila RPM tinggi, kita boleh lepak. Sama je. Aku pernah je dapat speed yang sama, RPM 84, 83. Cuma yang ni tadi sampai 9, 147, 48 tu dah 9 dah tu. Tapi walaupun dia 1.3 tapi sebabkan dia punya piston besar, horsepower dia dah tinggi, dia akan depan itu beza motor yang horsepower dia dah tinggi. So aku cakap kalau kata motor yang standard, kau tunjuk meter kau pergi atau 54 ke apa, cuma ajar right. Tak boleh. Kau memang betul kat hujung booking kau Betul, dapat ni. betul. Macam Man dapat 147, aku dapat 149, beza 2 lurus tu. Tengok Man berapa jauh kena. Ya, betul. Sebab dia Kemampuan punya lurus horsepower, tu, horsepower tu menentukan momentum dia pergi tu Sekarang ni tak apa, yang penting aku dengan kau ada sekarang ni. Semalam dengan hari ni gap dia agak beza lah. Agak beza masa kita balik daripada Tanjung Malim jauh Ini macam Bila aku cakap macam tu Man nak asal balik jauh. Ini sekarang ni bila aku jauh sikit daripada kau aku turun sikit, aku dah ada, aku borak, aku duduk je belakang kau angin momentum terus dekat. Cuma dekat kan kau Mana motor boleh pergi tapi roller tak cukup. Nak bantu roller tu gerak, motor kau gerak sendiri. Sebab angin tu bila aku perasan kena ada. Oi, tak jauh. Dia ada. Tu yang makin sedap tu. Tak jauh aku tengok dia. Dia dah boleh buat lama tak nak buat. Kalau aku tinggal kat sini tadi ni je masak aku. Dalam gelap. Ada set TJM tadi member dia tadi tu. Nasib baik kita ada dia dah sayur. Aku dengar bunyi macam seput dia. Dia slow. Ha? Sebab dia slow. Ada seput motor dia. Ya tu. Baik pada zoom tadi. Maknanya ni memang sedap hanya kat Thailand ni. Macam Belting baru kena asah ni. Otai jaga, otai. tak tu. Otai. Dia memang tak kejar tapi kita boleh, kau kata tak jauh dengan dia kan. Dia sampai, dia tak, janganlah sampai di isap rokok sebatang kan. Ya macam mana kau nampak aku tu, lebih kurang tu lah dia. Jauh kat tu. Jauh kat tu. Motor dia orang pun lebih kurang motor Aspar. Aspar jauh sikit lah. Aspar jauh sikit. Aspar padu pergi. Aspar lurus dia kuat. Aku lurus Motor aku kuat, tak badan dia ringan. badan dia ringan. Tapi agak-agak tadi boleh potong lah tadi. Tak boleh. Dia dah cakap kena ambil angin kau. Potong tak boleh. Biasalah macam ni. Tak payah sama. Kalau kau asal lagi jauh aku tinggal. Lagi tak dapat ambil angin kau. Ni sekurang-kurangnya aku dapat ambil angin kau. Maknanya angin kau tak putus dengan aku. Cuma tinggal lagi, aku tak tahu nanti kalau aku cari roda sikit lagi, aku ubah. Aku nak tengok RPM tu kau boleh nampak tinggi. So momentum tu macam mana? Kalau tadi RPM kau main tingkat berapa? RPM aku tadi tu maknanya rendah. Dia tak adalah tinggi sangat tapi 1.3 lebih. Dah tak sampai 8 lagi kan? Tak sampai. Maknanya bila turun bukit tu baru sampai 8. Bau dia. Bau dia ni. Sebab dia memang kena 1.4, baru 8. Ayalah. Kalau kena betul-betul sedap, kau kena 1.4 tu, kalau kena 8.8. Kau bayangkan sebelumnya 8,000 baru dapat 1.3 lebih man. Tu tak apa cepat. Kalau kata dia boleh kayu lagi tak apa. Tak boleh. Macam aku punya boleh kayu lagi. Walaupun 1.3 lebih tu aku dah 8 lah. Kalau motor aku. Lepas tu aku sampai 9 tu. Lepas tu motor aku, kereta motor aku dia tak ganas tau. Dia tak ada tak ada, dia slow je tapi bila dia tengah ada buka angin tu, dia tengah bagi tu perah je. Sampai ujung tu dia dah habis tu kena belok tutup sikit. Tutup sikit bila dia ada lagi buka lagi. Dia gitu. Memang. Dia karakter kan, karakter enjin tu. Pelik aku. Tapi sama skuter ni juga. Tadi aku sebelah kau yang mula-mula aku potong dekat sebelah R&R tu. Tu aku memang maintain tu yang aku tadi bulan tu aku terus pergi tu. Tapi kau punya pergi tu kuat. Kau force tu dia tak ada lag tau. Besar sikit distance. TV. Besar sikit distance. Relax man. Janganlah hari-hari nak cerita nak buat motor man. Hari ni aku dah sakit tulang kangkang duduk kat bengkel tu. Lama kata lah.
Daripada pukul apa kau datang tadi? Pukul 3 ada? Dah kebetulan kau datang dengan ada motor tadi. Kalau tak ada motor tak lama. Beza lah. Ini kalau macam ni aku turun jalan Torak tu, jalan Duta tu macam Air tu. SKPI tadi. Dek, saya pun nak order air satu, Dek. Saya tak order air lagi rasanya. Dia nak apa? SKPI. Dia skip air. Saya punya air kopi Oais. Ya. Memang ada beza lah. Ada beza. Tu aku cakap buat puli ni dia beza dia kat respon. Kan betul lah memang dapat beza respon. Tapi top ni bergantung lah. Aku tak nak cakap top tu dapat lebih sebab kadang-kadang cara pemanduan orang tu Ya. tak dapat, tak pandai. Macam kau cakap tadi kan, kena lepas, kena pulang balik. Orang tak tahu. Ringan. Dia boleh pergi mah. Dia bila aku buka tu dia tapi dia tak ganas sangat. Dia ada. Cuma aku kena main throttle. Okey, Review jujur orang yang dah buat puli. memang jangan kan. Tapi yalah macam aku cakap, aku memang nak buat puli, cuma aku tak ada masa je. Kebetulan orang kata memang dah nak pergi, kita nak berangkat ke ni Tanah Besar. Tanah Besar. Tanah yang dijanjikan kan. Jadi sesuai lah ni. Jadi minggu depan nak masuk Ogos ni aku dah boleh masuk belting baru untuk asar pagi ni. So nak pergi belting tu lah. Belting ni pun dah belting ni padu lah Mayu ni. Sebenarnya belting ni ikutkan aku rasa tak ada orang yang ada kes putus tau. Orang akan tukar bila dia dah crack. Memang orang tengok crack dah teruk tu pun orang tukar. Tapi dia tak ada kes putus. Sepanjang aku jual pun tak ada kes putus. Yang beli kat mana Tabau? Tabau lah yang kau bagi link tu. Yang ni Dia dia ada 15-17. Kalau tengok kat betting tu ada nombor. Dia ada nombor itu. Tak silap ada nombor. Tulisan merah. Tengok Tapi yalah yang kalau macam ni punya puli dah setting, aku tak kira dah belting tu. Maknanya belting tu janji belting je lah kan. Tak, sebab memang dah ukur. Kita orang punya puli memang untuk mayo punya bel. Cun lah. Sebab tu macam abang kena kata nak kena tunggu asar ke apa. Tapi tak payah kan. Sebab dah potong. Kita dah potong bagi ukuran untuk pakai mayo bel. Maknanya ChatGPT ni cakap ada betul juga lah. Cumanya tak tahulah, aku nak pergi test round lagi. Tanya Azim, kau tolong baca aku punya ni. Tolong masukkan kau punya data. Aku nak tengok ngam tak semua ni. Aku punya. Ini Ya. Betul lah sama tu. ayam pokok di bawah kayu tanki. Dia sambal kicap ni. Oh, tapi ikan tu nanti dia bagi kan? Sambal. Okey lah. Ya, makanan kita dah sampai. Tapi ada lagi tak sampai. Ikan dengan kerang tak sampai. A few moments later. Okay guys, kita punya video setakat ni saja. Sebab yang lain ni dia akan gerak balik ke Kelang, ada yang balik ke Sepang. Saya balik Kuala Selangor lah. Aku ada dekat dengan rumah ni, saya terus balik. Okay, nantikan video-video yang akan datang. Next ride kita pun tak tahu ke mana. Ini pun 1 minit. Ini pun ride mengejut juga. Semalam baru ride, hari ni kita ride lagi. Ni sebab nak test motor lah. Member pun daripada dalam video ni tadi pun dah sembang, dah cerita motor dia dah sedap lepas buat puli. Dah boleh nampak motor depan. Dah okey lah tu. Biasa dia nampak lampu je, sekarang dia dah boleh nampak motor. Satu improvement untuk motor dia lah. Sebab sebelum ni memang dia boleh nampak lampu je. Ini motor dengan orang dia boleh nampak kat depan. So mana motor dia dah okey lah tu. Okay guys, kita jumpa di next video. Mana yang suka video ni jangan lupa like, share, komen. Paling penting jangan lupa subscribe channel ni ya.